Korang, saya tengah-tengah ramai ni kan, aku nak minta di peluang ini, di kesempatan ini, aku nak minta korang sentiasa, kalau korang ternampak muka aku ni, korang doakanlah mak ngaya angkat aku sekali yang mana puji-puji aku tu semua sebenarnya pujian tu aku tak berhak pun terima. Ni serius lah. Pujian tu selayaknya satu memang kat Allah lah kan, Allah yang bagi aku semua ni. Tapi asbab daripada perangai aku ke, asbab daripada segala benda baik je tau, benda baik aku buat, semuanya memang fully daripada didikan mak ngaya angkat aku yang sekarang ni, yang jaga aku. Jadi tengah-tengah ramai ni, aku nak minta korang doakan mak ngaya angkat aku sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan, kesihatan daripada segi ingatan, akal dan fikiran mereka. Doakan diorang supaya diorang dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak payah dah nak tanya-tanya, tak payah. Orang kata kalau apa-apa jadi pun diorang terus masuk syurga. Sebab diorang selayaknya dekat situ. Jadi itu je lah. Minta doakan untuk mak ngaya angkat saya. Nama Zawiyah Hashim dengan Abdul Samad bin Abdul Sawab.